Cikgu ada dibagi dua kan? Sekolah rendah, sekolah menengah. Sekolah menengah Mengamal Telipok, kompleks Mengamal Telipok. Segi Kak Cik sekolah? Sekolah rendah sebelah kaki betul? Kompleks. Kompleks sebelah kaki. Ni memang janji nak mari sekali ke? Tak tahu ni. Tak tahu. Tapi tak apa, dia area sama Kuala Neru tak? Di sama-sama kompleks. Memang kompleks semua. Kompleks seberang kaki. Ataupun singkatan dia STAR. Memang STAR lah sekolah ni. InsyaAllah. Dan kalau untuk UPSR macam mana sekolah ni? InsyaAllah sekolah kita akan mencatat pencapaian ni lah. Kerana UPSR sekarang ni kita berada dalam format yang baru. InsyaAllah pasukan UPSR STAR sekarang ni sedang bertukar lumuh lah untuk meningkatkan pencapaian UPSR bagi tahun ini, insyaAllah. InsyaAllah tu yakin sekali cikgu ya. InsyaAllah. Memang STAR lah sekolah. Dan juga kita bersama dengan adik, apa nama ni adik ni? Fadil Bashirah. Fadil Bashirah. Sekolah satu saja. Darjah berapa? 4. Darjah 4. Boleh tahan jugalah kan. Selalu kalau yang datang melawat kan, nak keluar suara tu susah sangat. Ni sebab keunikan sekolah memang STAR lah kan. Yang STAR melahirkan adik-adik yang cukup STAR juga. Okey adik Bashirah, darjah 4 sekarang ni kan. Macam mana pengalaman datang ke Radio Station FM ni? Rasa seronok. Seronok. Dan apa banyak dah belajar? DJ hebat, DJ Kak Ani, DJ Kak Cik. Okey dah cikgu. Macam mana boleh bergabung dengan sekolah Komex ni? Sebenarnya SK Kompleks Mantaki ataupun STAR sekarang ni, kita akan mewakili Negeri Terengganu dalam anugerah Pusat Sumber Kebahasaan bagi tahun 2016 lah. Dalam peroperasian pusat sumber kita, paling mudahnya perpustakaan lah. Kita ada beberapa elemen yang kita bangunkan. Salah satunya ialah penyiaran.